Okey. Ya. Okey, kita guna ni kita guna mesin Tanzu 42 volt. Tanzu 42 volt, 2 biji bateri, everything full. Okey, penuh. Okey, so kita akan gunakan tali apa? Kita gunakan tali ni tali pintal 2.0. Tali pintal 2.0. Okey. So kita akan cuba mesin ni sambil-sambil tu kejap kita buka beg terus kan susah nak handle. Kita buka beg terus. Okey. Alright. Sekejap, tali mesin rumput ke mana? Tali mesin rumput yang aku pakai. Sekejap ada tak dekat sini? Tali mesin rumput mana? Okey. So kita live sekejap. Okey, kita on. Okey. Kita on jap. Okey, speed 1. Ini 1 speed 2. Yang ni pakai beg nombor apa? Yang ni yang double, yang 42 volt. Yang ni yang 42 volt. Yang beg nombor 3. Yang pakai sekarang yang ini. Pakai yang ni. Yang ni sekarang tengah speed 2 Tengah speed 2. Tali pun pakai tali yang tu juga. Tali yang dalam beg kuning. Yang ni nak sedap pakai pisau, tapi aku saja nak tunjukkan kekuatan mesin tu. So, kita pakai tali.
Ha. Okay, kita nak tunjukkan kekuatan mesin bateri yang terbaru ni pakai tali. Apa dia? Terima kasih. Adik letak dulu boleh tak? Ya ni Terima kasih. Oh, dapat kuih guys. Alhamdulillah. Macam yang pattern lama lagi sedap bang. Yang baru sedap. Pattern lama kau tak boleh pakai tali mesin lalang. Yang ni sedap lagi. Ni kau tengoklah bentuk dia. Enjin dekat atas. Yang ni dia tak ada cut off. Dapat kuih. Terima kasih. Dapat kuih. Ni bateri. Ni. Beza. Ni macam mesin minyak dah ni. Dia 2 bateri. Lepas tu yang ni dia ada 3 speed. Dengan ini speed 2. Bateri bukan mesin minyak dia punya power macam mesin minyak. Dan ni lagi kuat lah. Nampak tau? Rapat tu. Rapat.
Mesin bateri biasa kau tak boleh potong. Pakai tali lalang. Ini pakai pisau. Yang ni aku nak test kekuatan dia. Mesin bateri yang lama, pattern yang lama, kau tak boleh potong pakai tali. Kalau lalang ni lalang kering ni, lihat. Nampak? Ni yang aku potong 2 hari lepas. Pakai ni. So yang ini kau boleh pakai tali. Kau boleh run je. Run je terus. Untuk speed 1, speed 2 kau boleh run non-stop. Tali saya berapa? Yang ni pakai tali halus 2.0, tali pintal. Dia cepat makan sikit. Tapi dia tajam. Nampak? Dia tajam. Aku suka pakai tali halus. Ada dalam beg kuning tu. Aku suka pakai tali pintal halus tu 2.0. Dia ringan, lepas tu dia tajam. Nampak? Tajam. Lalang Lalang. Nampak? Anak pokok lalang tak ada hal. Lalang anak pokok. Tapi kalau kata kau pakai mesin minyak, ambil tali kasar sikit, 2.4 ke 3.0. Kalau macam untuk tali macam mesin bateri, aku memang suka pakai halus. Memang dia akan cepat pendek sikit, tapi kau boleh masuk banyak. Macam ni aku masuk dalam 3 depa. Masuk yang 3 depa. Okey, untuk ketahanan bateri, setakat baru first try untuk speed 2. Kalau untuk lalang lah, sebab aku terus test dekat lalang tau. So lalang memang banyak kuat makan bateri. Untuk satu pair ni 9Ah, bateri 21700 ni tahan dalam 40 minit. Tapi kalau kata rumah kau rumput kau grass, kau pakai speed 1, dia boleh tahan dalam 1 jam lebih. Ni speed apa? Speed 2. Speed 1 dia boleh makan tapi slow sikit. Speed 3 turbo. Ni speed 1 ni lebih kepada macam rumput kau grass lah. Dia slow. Untuk lalang dia boleh makan tapi slow. Nampak? Speed 1 kalau macam jenis rumput macam ni okey. Jenis anak pokok macam ni okey kalau speed 1. Dia pun kurang makan sikit kan. Tapi rumput kau grass okey. Tapi kalau nak sedap speed 2. Speed 3 dia turbo dia cepat cut off. Speed 2 ni paling best lah. Speed 2 tolak makan. Speed 3 je dia cut off. Sebab dia punya voltage akan drop dengan sangat laju. Tapi dia cut off bukan cut off yang macam mesin kecil. Dia cut off untuk apa tu? Dia cut off lepas tu boleh start terus balik. Maksudnya ni speed 3 speed 3. Speed 3. Ni speed 3 ni speed 3. Apa beza warna hitam dengan hijau? Bateri tengok kapasiti je. Rasa jenis dia sama je. Tengok kapasiti dia punya tu. Macam yang aku pakai sekarang 9Ah. So kalau kau nak berbaloi, ambil terus 9Ah. 9Ah ni kalau untuk mesin lalang macam ni pakai tali, kau boleh dapat dalam 40 minit. Tapi kalau kau nak jimat bateri, kau boleh pakai speed 1, pakai bilah kau boleh tahan 1 jam suku.
untuk satu pair. Okey. Itu beza dia. Kalau macam aku saja pakai tali memang cepat habis bateri sebab dia akan spin laju. Ni speed 3. Speed 3 macam tu. Speed 3. Okey, lupa. Okey, bateri hitam 20 sel tu bateri lama. Tu bateri model lama. Yang bateri model terbaru 9 yang ni. Dia ada nombor. Yang bateri baru 21700 tu bateri baru. Dia pakai 21700 yang bateri lama dia pakai 18650. So 18650 dia ada 20 sel. Tapi kapasiti dia kecil sikit 8 Ah. Yang bateri hijau dia kapasiti dia besar sikit 9 Ah. Macam tu. Dapat Okey. So kita pakai speed 2 lah. Speed 2 santai sikit. Speed 2 santai sikit. Kalau speed 2 santai sikit yang ni kena pakai speed 3 sebab ini. So speed 3 untuk turbo Yang bagus 15 hijau betul. 15 hijau tu kapasiti dia besar lagi. 15 hijau tu kapasiti dia besar lagi 9 9000 mAh. Kalau yang 20 tu, yang hitam tu, kapasiti dia kapasiti dia 8000 mAh. Dia cuma dia mahal sikit lah. Okey. Tu tadi speed 3 tu speed 3. Speed 3 memang laju lah. Kalau kata kau try potong guna speed 2 liat sangat kan, tak apa nak pergi sangat, kau pakai speed 3. Tapi speed 3 kau tak boleh lama. Dia akan KO juga. Ni speed 2. Speed 2 boleh santai.
Chip bag nombor 3 pesen baru. Pesen baru yang ini. Pesen baru. Double battery. Pesen baru. Ini mantap ni. Ini boleh buat ambil upah. Boleh buat kerja. Dia pakai 2 bateri. 42 volt. 2 bateri pakai enjin dekat atas. Sama macam mesin rumput straight shaft. Nampak? Boleh kacuk. Dia pakai shaft 9 gigi macam mesin minyak biasa. Mesin lama tu okey ke bang? Okey, mesin lama pun okey. Kalau kata bajet tak ada, ambil yang lama. Lama pun aku pakai lagi. Tadi kau kan nak bawa, tapi baru live pun lewat ni tadi. Ambil budak sekolah. Boleh mesin satu padang bola ke? InsyaAllah boleh. Bateri je nak kena banyak. Ni aku dah mesin. Ni aku yang dah mesin. Nampak? Yang bekas coklat ni semua aku dah mesin. Tapi padang bola ambil masa sikit lah. Sebab sekarang ni aku mesin lalang tau. Kalau padang bola pakai rumput kau grass tau. Rumput kau grass kau tak payah pakai speed 2, speed 3. Pakai speed 1 dah cukup. Cut off dia macam mana bang? Kalau mesin lama bang. Kalau mesin lama cut off dia kalau panas dia cut off. Tapi mesin ni speed 1, speed 2 tak ada cut off. Speed 3 je baru ada. Tapi speed 2 dah boleh buat kerja lah. Macam sekarang aku pakai speed 2. Kalau speed 3 dia tebur. Sekejap aku tunjuk speed 3 terus Kalau speed 3 dia tebur. Yang ni tu speed 3 Sekejap Okay, ni speed 3 Sekejap. Ni speed apa aku tekan ni? Oh, salah. Tadi speed 1. Okay. Ni speed 3. Speed 3 dia tebur. Kalau untuk kawasan liat pakai speed 2 atau speed 3. Tapi dia ada cut off untuk speed 3. Speed 2 tak ada. Kalau kau nak mesin santai macam rumah ke apa, pakai speed 1 dengan speed 2 je. Tapi kalau lalang pakai speed 2 dengan 3. Itu dia punya difference. Tapi nak jimat lagi kan, pakai bilah. Cuma kalau dia cut off sekejap je. Kalau pakai mesin ni. Lepas dia cut off, dia terus boleh tekan balik. Sebab voltage dia drop. So kalau bateri masih fresh, boleh pakai speed 3. Tapi kalau bateri dah nak habis, tak boleh pakai dah. Sebab dia yang paling highest tu dia pakai power yang tinggi lah. Rumput liat dah kering.
Gopuk ni. Jerebu. Lama ke tak cut off? Tak cut off kot. Tapi dia bateri lah. Bateri dia turun dekat voltage 39. Sebab asal 42 kan. So bila full speed dekat speed 3 dia turun ke 39. Dia sampai 36 dia akan stop mesin. Macam tu, 36 macam tu. Berdebu tanah betul. Tapi padu lah. Ni aku pakai tali halus ni sebenarnya. Tali 2.0. Macam luas dah mesin luar dah mesin ke bateri. Dia naik balik 4.0. Baik. Tapi memang kalau kata kau nak buat kerja, standby banyak pair lah. Yang ni aku ada satu pair, kat rumah ada banyak. Aku ada belah-belah biji kat bateri ni. Bateri yang bersih lama aku ada yang ada belah-belah biji lah. Tapi ini sebab tadi aku start mesin pukul 6.30 dah lewat ambil anak sekolah tadi. So aku bawa satu pair je lah, habiskan balik lah macam tu. Saja nak live jugalah sekejap, nak apa, buang-buang peluh. Sambil tu tolong orang sikit lah. Sini kawasan laluan orang ni, tapi aku nak macam clearkan sebanyak yang mungkin lah kawasan lalang ni. Macam tu. Sejam juga. Tak sampai. Kalau full bateri aku test lah 2 hari lepas. Kalau full lah, kalau speed 2 macam tu dalam 40 minit. Kalau speed 3 dia cepat lagi, mungkin setengah jam. So kena bawa dalam 3 pair macam tu. 3 pair sedap lah buat kerja. Tapi kuat lah, cukup. Aku jarang pakai speed 3. Sebab speed 3 kalau macam rumput liat gila macam ni baru aku pakai speed 3. Biasa aku pakai speed 2 je. Kau tengok lah rumput paras, rumput lalang ni dah parah kepala ni. Memang tak, dah lama orang tak mesin kat sini. Sini memang tanah tinggal. So dia punya ketahanan bateri dalam 40 minit kalau pakai speed 2. Kalau pakai speed 3, kalau speed 1 sejam lebih. Sebab speed 1 kalau kata kau punya padang rumput lah, rumput kau grass kan, rumput biasa, rumput lembut tu, kau pakai speed 1 je boleh tahan 1 jam lebih. Kan? Dia boleh tahan 1 jam lebih. Tapi kalau kata macam rumput lalang macam ni, sepatutnya lalang ni kau jangan pakai tali, pakai pisau lebih baik. Bila pakai pisau aku boleh pakai speed 1. Pakai speed 1 dia dah settle clear banyak dah. Tapi aku nak tunjuk dekat korang dia punya power. Aku nak tunjuk dekat korang dia punya power mesin ni, dan dia limit dekat mana, cut off dia dekat mana macam tu. Pakai pisau jimat, betul. Pakai pisau jimat lagi. Setuju. Pakai pisau jimat lagi bateri dan lagi efisien. Tapi kadang orang tanya dengan aku, bang, dia ni kalau pakai tali okey tak dengan lalang? Jawapan dia okey. Dalil dia ni semua aku dah mesin. Nampak? Semua paras-paras ni yang aku dah mesin, kau nampak yang coklat ni semua kan? Sampai sini aku pakai mesin ni. Speed berapa ni? Yang ni 3. Yang tadi 3. Tapi kalau 3 ni jarang-jarang lah aku pakai. Tapi aku tekan tadi 5 minit jugalah, non-stop 5 minit dia tak cut off lah. Kuat jugalah. Sebab aku dah tukar tali ringan sikit. Aku tak pakai tali berat. Pakai tali 2.0. Tali kawat 2.0. Dia makan sedap lah. Ni speed 3. Nampak? Makan sedap lah. Macam ni punya keras tak boleh speed 2 lah, speed 3. Tapi sebab bateri kena spare banyak lah. Jadi 3 pair.
macam geng. Terus pak. Live bukan rekod dia dekat off, kalau sangkut dekat off. Lepas tu tekan balik, jalan balik. Kalau sangkut dekat off, for safety. Kalau siapa nampak tadi, kalau dia sangkut dia cut off, mesin akan cut off. Itu safety dia. Lepas tu kau tekan dia jalan balik. Nampak? Dia tak macam mesin yang lama. Mesin yang lama bila cut off kau kena rehat dah sebab dia panas. Tapi kawasan ni aku rasa dah kena pakai pisau sebab dia dah ada ibu lalang tu. So memang pisau apa? Tali tak boleh makan lah. Ibu lalang tu. Dia punya akar lalang yang tebal tu. So kita kena mesin kat sini dulu. Besok aku repeat balik pakai apa? Besok aku repeat balik pakai ni. Pakai pisau. Tapi tali ni sedap lah. Memang tajam tali ni. Tapi tak galak-galak buat test macam ni guys. Kalau kau aku tak galak-galak kalau kata kau nak mesin lalang pakai tali kalau guna mesin ni. Biasanya kau pakai lalang, nak mesin lalang mesti pakai pisau lah. Pakai pisau lebih efisien, bateri jimat dan lebih senang kerja. Yang ni aku test. Aku product tester. Jadi aku test dia punya capability. Kalau dia boleh potong dengan tali, maksudnya apa? Maksudnya kalau dengan pisau lagi mudah lah. Kacang goreng lah, betul tak? Okey, maksudnya kacang goreng lah. Betul tak? Kalau dengan lalang liat ni keras, rumput kering sekarang ni tengah kemarau kan. Dah lama tak hujan. Keras tau. Kau tengok pun tanah berdebu tadi kan. Kau bayang kan kalau dengan pisau macam mana? Dengan pisau lagi efisien lah kerja kau. Betul tak? So jadi dengan tali pun dah boleh pergi macam ni. Mesin bateri, teknologi dah makin berkembang. Okey, dah makin berkembang. Betul tak? Tanzu dengan Yuzian satu company. Tanzu dengan Yuzian satu company. Yuzian tu adalah produk Tanzu, cuma dia ada line up yang berbeza. Dia ada target market yang berbeza. Okey, Tanzu dengan Yuzian adalah company yang sama. Adik abang punya company. Okey. Okey, so jadi dia target market yang berbeza lah. Kalau kau perasan, ada versi Yuzian. Versi Yuzian dia tak keluar handle Y, dia keluar handle straight. Perasan tak? Cuma kau tengok. Kalau Yuzian punya version, motor sama, cuma color dia merah. Color dia merah. Tapi dia tak keluar handle Y, dia keluar handle straight. Tapi to be honest, aku lagi suka handle ni lah, handle Y lah. Handle Y ni macam santai sikit lah. Okay, nak azan dah. Sekejap lagi kita stop kita bantai speed 3 je sebab nak cepat.
Bunyi padu. Bateri berapa lama? Kalau untuk speed 3 dalam setengah jam. Kalau speed 2 dalam 40 minit. Kalau speed 1 dalam sejam. Tapi speed 1 guna untuk kau grass. Kalau pakai tali Kalau speed 2 boleh pakai dekat lalang. Contoh ni speed 2 je, aku tekan dekat speed 2. Boleh pakai kat lalang tapi dia slow sikit. Ni. Boleh. Tapi nak santai-santai lah. Ni speed 2. Santai-santai. Tapi jimat bateri. Boleh juga potong. Nampak? Ni speed 2. Kalau macam kata dia tak perlukan power yang tinggi, so kau pakai speed 2. Kalau pakai tali Okey, kalau pakai tali. Maknanya yang tadi speed 2, kalau kau pakai tali, kau kena pakai speed 2 untuk lalang ke atas. Tapi speed 3 pula pakai masa bila? Pakai kalau kata dia dah terlalu liat, baru pakai speed 3. Contoh aku nak booster contoh macam ni. Ni liat kan? Ni kat ni kumput ni liat. Okey, speed 2 tak jalan sangat. Kita pakai speed 3. Okey, speed 3 Sekejap, macam tu salah tekan. Okey, speed 3. Speed 3 pak. Ni speed 3. Speed 3 dia laju sikit. Tapi bateri cepat habis lah. Ni speed 3. Sebab ni rumput dah kering. Pakai speed 3 lah cepat. Nampak dia potong. Speed 3 pakai ni cepat lah. Tapi bateri cepat habis lah. Tapi dia makan sedap lah. Nampak? Cepat sikit kerja. Okey, speed 3 memang laju lah. Tapi bateri kau kena pair banyak. Kau kena standby bateri dalam macam contoh ni kau tengok lalang ni aku nak sambung lagi besok. Besok aku live lagi insya-Allah.